So apa saya buat, okay, saya dah rasa lain. Lepas tu saya dah tak rasa kaki saya, tangan saya semua saya rasa. Sebab hilang, semua rasa hilang. Kalau orang cakap dia kena gangguan, dia sempat baca kan? Tak boleh baca. Bukan untuk saya. Saya tak tahu orang lain. Saya kalau dah kena gangguan, saya dah kalau dah panik, saya tak ada nak terfikir, okay, apa ayat kursi, apa surah Fatihah semua, aku dah tak boleh fikir. Yang saya fikir, saya dah panik, saya kena keluar daripada tempat tu. Tapi saya dah macam, saya dah tak rasa tangan, tak rasa kaki lah, Safwan. Saya dah macam panik yang teramat sangat. Saya tinggalkan benang kat tepi. Saya cuma dalam hati, kau jangan tunjuk kau takut. Sebab saya always, kalau macam saya kena gangguan, saya tak akan tunjuk yang saya takut, saya tak akan tunjuk saya panik. Dan saya pun tak akan sebut, aku tak ganggu kau jangan ganggu aku. Saya tak akan sebut benda tu. So saya dah letak tepi benang saya semua. Saya keluar pelan-pelan. Saya tak nak tunjuk saya takut kan. Saya keluar pelan-pelan tempat tu. Dah keluar daripada itu, lari pergi washroom tandas kita, memang dekat lah, dekat tempat yang mami facilities. Lari pergi toilet pula. Lari pergi toilet. Masa saya nangis, saya buka saya punya protection gear apa semua. Cuci muka nangis. Pasal saya rasa macam rasa menyesal banyak kali pun ada tau, Safwan. Saya rasa macam, kenapa aku ambil course ni? Kenapa aku belajar benda ni? Sebab macam you alone kat situ.